Selamat pagi dan salam sejahtera. Kemalangan bengkel seringkali berlaku di industri maupun tapak landscape. Pada hari ini, kita akan bersama-sama melihat lakonan pendek dan tindakan yang perlu diambil apabila berlakunya kemalangan seperti patah tangan maupun kaki. Ada lupa air lah. Kejol lah. Adam, kere jangan lari. Ada lupa air lah kat sini. Lari. Aduh. Adam, okey tak ni? Langkah pertama ialah kita hendaklah melapor kepada guru. Kere, pergi bagi tahu guru. Okey. Aduh, sakit. Langkah kedua, kita hendaklah menenangkan mangsa daripada panik. Okey dah. Aduh, sakit. Tenang ya Adam. Aduh. Langkah ketiga ialah mengelak pergerakan pada bahagian yang patah. Okey dah. Kat mana luka dah? Tangan kaki aku. Kaki mana? Ni. Jangan banyak gerak dah. Langkah keempat ialah meletakkan kain bersih pada bahagian yang luka. Langkah kelima ialah menekan dengan jari maupun tangan. Aduh. Kere, tekan kat bahagian luka dia tu. Aduh. Guna tangan ataupun jari. Langkah keenam ialah membalut luka dengan kain yang bersih. Kau tahu pegang main tu? Main pegang. Aduh. Kau pegang Pegang molek main. Ada. Satu. Dua. Dan sikit dah. Akhir sekali, kita hendaklah membawa mangsa ke pusat kesihatan untuk mendapat rawatan. Kesimpulannya, kita hendaklah mematuhi amalan keselamatan di dalam bengkel seperti mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di dalam bengkel. Selain itu, kita hendaklah tidak berlari-lari di dalam bengkel. Seterusnya, kita hendaklah mengemas peralatan di dalam bengkel, dan akhir sekali kita hendaklah menyediakan papan awas licin. Itu sahaja persembahan daripada kami. Semoga memberi manfaat kepada semua pelajar Lanskap dan Nursery di seluruh Malaysia. Bye.